Ah. Jam 12. Misi mencari 3 mata penting di bumi Pening. Tapi susah juga orang cakap. Sebabnya beg dia tinggi-tinggi. Sasa-sasa, vektor semua tu kan. Kita pula hala-hala. Harap keajaiban lah dengan training yang 2-3 hari baru ni. Dengan formasi baru. Dengan percaturan yang baru. Dengan penggunaan pemain yang baru. Nampak macam kelainan. Harap menjadi kenyataan lah. Sebab ada orang kata, orang yang pegang phone ni. Orang yang pegang phone ni dia kata, masa training jadi ayu. Tapi masa game tak jadi. Orang yang pegang phone ni. Bukan aku cakap orang yang pegang phone ni. Siapa yang pegang phone ni, tunggu di akhir nanti ada nama dia. Okay? So, episod yang ke-12 akan bermula jam 12 malam. Let's go, time to sleep. Bangun tidur, tak sampai-sampai. Bukan apa, sebab check-in pukul 11. Jadinya Abang Lam bawa santai-santai lah. Nak sampai pukul 11 tu. Kalau sampai awal-awal kan lagi pisang. Nak duduk kat mana? Oh, sedap setnya tidur. Kita takut nak tidur, takut berdengkur. Jadi kita bawa teman bicara iman untuk tenang. Tapi tak habis juga buku ni. Tak sempat nak habis baca. Sebab dah last berdengkur juga. Kesian orang dengar dengkuran aku. Tapi diorang ni tak berdengkur langsung. Oh, mungkin tonsil diorang okey, tonsil aku tak okey. Akhirnya sampai ke bumi Pulau Mutiara. Ini buktinya Pulau Mutiara di mana jambatan kebanggaan mereka. Pertemuan malam esok akan menjadi penentu Seri Pahang duduk balang apa untuk Piala Malaysia. Harap-harap tak jumpalah tim yang jauh-jauh sebab masalah kewangan yang dialami oleh kebanyakan tim. Akhirnya jam 11.30 skuad Seri Pahang tiba di hotel penginapan. Hotel ni selesa, besar. Yelah, under Royal Park kan. Tapi yang feel sikit menu dia orang lah. Makanan dia orang kurang sikit lah. Tapi tak apalah. Apa-apa pun, time to rest. Alhamdulillah, akhirnya sampai ke Pening. Gerak pukul 12 tengah malam sampai pukul 11 pagi tadi. Hampir 11 jam perjalanan untuk sampai ke Pening. Dia bukan apa, sebab kita boleh check in pukul 11. So kalau bawa laju-laju sampai awal, nak duduk mana? Takkan duduk kat Jabatan Pulau Pinang pula, betul tak? Jadinya kena reda lah. Sebab kalau nak gerak lewat sekarang dalam pukul 3-4 pagi macam berdoa je. Kan dia buatnya ada tak bangun ke kan. Lagi masalah. So tak apalah, santai-santai, memanglah terasa keletihannya. Dan diharapkan program hari ni tak adalah letih sangat. Okay, jadi kita berehat dulu. Nanti kita ada training session. Kita buat sikit video. Pada tahu jalan-jalan episod yang ke-12. Pertemuan di antara Pening FC menentang Seri Pahang FC di Pulau Pinang. Banyak yang boleh diperkatakan untuk perlawanan hari ini, di mana ramai pemain-pemain key player untuk Seri Pahang tidak dapat diturunkan kerana kecederaan dan ada masalah peribadi. Seperti Sazwan Andik, Azrin Nasruhaq mengalami sedikit kecederaan, dan Azwan Arifin tidak dapati ayahnya dalam keadaan sakit. So sama-sama kita doakan semoga ayahanda beliau dipermudahkan segala urusan dan disembuhkan segala penyakit. Dan kita percaya dengan pemain-pemain yang ditinggalkan yang akan dibawa. Ada beberapa pemain-pemain daripada bawah 23 diturunkan seperti Lokman, Syahir dibawa untuk perlawanan menentang Pening ini. So misi wajib menang. Misi untuk mendapatkan 3 mata. Sebab kita tak ada kemenangan ni. So tolong. Okay, kepada penyokong Pahang, thank you for coming. Teruskan sokongan anda demi Pahang Darul Makmur.
Kelihatan muka barai masing-masing. Tak cukup tidur dan keletihan lama dalam bas. Tapi apa kendaya, program yang disusun, Coach Fandi tetap nak training atas padang. Training kat Padang USM, sedikit jauh. Hari ni hari Sabtu, confirm jam. Tapi tak apalah. Inilah cabaran untuk mereka. Selamat pagi Pulau Pinang. Aduh, sorry lah semalam tak sempat nak rakamkan aktiviti training diorang. Bangun-bangun pagi, hujan kat luar. Lagi mendebarkan. Sebab Stadium Madaraya ni, padang dia tak okey juga. Harap okey lah Jadi, seperti biasa kita akan morning walk. Rasanya hari ni kita morning walk dalam hotel je. Sebab hujan kat luar tu takkan nak berhujan, kan demam pula, tak dapat main. Dah lah ramai yang injek. Jadi kita akan turun ke tingkat 1 untuk aktiviti morning walk, merenggangkan badan. Tingkat 15. Gaya wow. Okey, selamat pagi semua. Today is match day. Tapi kita ada satu berita yang menggemparkan. Iaitu Bank Seri Pahang terbakar. Aduh. Sunyi. Okey, jalan-jalan Palatau diteruskan di episod yang ke-12 di mana perlawanan pada hari ini adalah menentang Penang FC. So, well done untuk penyokong yang hadir dengan van. Sana ada lagi? Tak nampak? Ada muka? Okey. Saya ada kontes. Okey. Untuk teka gol. Okey. Nak 3 orang. Okey, 3 Okay. 2. Siapa? Oh, yang buat gol. Kau siapa? Bukan. Saya nak 3 orang je. 3 orang. Okey. Okey. Mulakan dengan, tapi yang pastinya kena follow dululah. Akaun TikTok dengan YouTube saya. Memang Dah follow? Oh, dah follow tak payah. Siang malam, Okey. comot Sekejap, kat cuk. Instagram. Okey. Keputusan hari ni. Okey, keputusan 3-2. Wih, banyaknya. Aduh, tak apalah. 3-2. Pandai gamble 3-2. 3-2 tu maknanya tapi Menang kalah. Dia cakap kalah. Macam mana tu? Ha? Adi kata menang. Aku kata Okey, kalau ni berapa? Aku 3-2. Adi 2-0. Okey, 2-0 Apa? 2-1. 2-1. Okey, cukup 3 orang. Okey, 3 Okey, orang. Abang Main kata 2-1. Kita 3-2. Dia kata 2-0. Ya, 3-2. Bila 3-2. Nak kena katok. Balik jalan kaki. So, apa-apa pun keputusan. Kalau betul, seperti biasa, kita akan ada hadiah daripada Uncle Bayu Go. Tapi kalau kalah, pandai muka. Kalau memang pada muka. Okey, Penang menentang Seri Pahang FC akan bermula 8 suku malam ni. Palatau Jalan-Jalan episod ke-12 meneruskan agendanya mencari pemenang teka gol. Dan hari ini untuk Seri Pahang satu keajaiban berlaku di mana kiri dan kanan kita tak ada pemain pure back. Kanan adalah Tibak.
Dan kiri kita meletakkan Bakiuddin Samsudin sebagai left wing back. Ini menarik. Dan Adam Azling diletakkan sebagai pemain nombor 6. Ini yang diidamkan oleh semua setengah penyokong, di mana meletakkan Adam sebagai pemain nombor 6. Kita nantikan keputusan untuk perlawanan hari ini dengan pencaturan yang luar biasa daripada Coach Fandi. Adakah dia tersedar daripada lamunan yang terhenti? Oh, sting aku. Yahoo! Kemenangan sangat ditagih. Alright, 1-0. Persembahan yang bagi Palatau bukanlah persembahan yang baik, tetapi baik. Macam mana tu? Baik sebab beberapa player yang terpaksa menanggung tugas di mana ketiadaan pemain-pemain utama kerana kecederaan dan juga kerana masalah family. Aware, ayah dia tenat sekarang. So sama-sama kita doakan supaya ayah dia sembuh kembali daripada sakit dia. Okay, dengan aku sekarang. Okay, komen. Okey, untuk kami malam ni walaupun kita menang tipis tapi agak berpuas hati lah kan dengan persembahan player-player semua. Terutama yang player bukan bermain di posisi yang selalu dia orang main macam Bakiuddin, Adam Azlin. Adam Azlin pun boleh sangat dipujilah malam ni, dia bermain dekat nombor 6 tempat tu kan. Biasanya Stefano main kat situ, tapi malam ni dia yang main kat situ kan. Tapi keseluruhan malam ni memang the best lah. Kami penyokong di utara ni sangat berpuas hati kepada player-player Pahang, Coach Dollah, Coach Fandi, semua barisan kepelatihan. Terima kasih. Semoga maju jaya dan berjumpa lagi untuk pasukan kita di perlawanan seterusnya. Perlawanan seterusnya di... Tak tahu lagi, sebabnya Kelantan kita tak tahu lagi situasi dia. Antara dia main kat Tameloh ataupun kita postpone game tersebut. Okey. Sebab kelakar juga Kelantan ni. Adakah patut dia nak suruh kita tanggung semua? Duit tiket dia nak? Boleh ni tu. Mana boleh kan? Jadi itulah realiti dia yang kita kena hadap dengan sukan bola sepak di Malaysia hari ini. Ya. Alright. Sama-sama kita Tapi nak tahu dah satu cerita. Tadi Adam dia ada beritahu tau. Dia berdebar sebab tak main nombor 6 tu. Sebab bukan posisi dia. Tapi saya cakap apa kat dia? Saya kata main disebabkan basic football. Yap. Hari ni pun dia main memang basic football. Yap. So, thank you. Thank you, Bayu. Kalau tahu jalan-jalan, settle di Penang. Dengan keputusan 1-0. Walaupun banyak sebenarnya yang nak komen, tapi sebab ada masalah di phone aku petik sikit lah. Aku masih belum berpuas hati kerana masalah pertukaran masih lagi menghantui Coach Fandi Ahmad. Adakah patut dia masuk Sean? Sepatutnya dalam keadaan sekarang, dia masuk ke Sarah ataupun Asnan. Adakah patut dia keluarkan Azam, ditekarkan Aguero yang mungkin akan dapat kad merah? Itu persoalan pada tahun sekarang. Adakah kau takut, kau tak berani, sama tu. Ataupun kau tak kenal player kau. Kau komen banyak-banyak, apa yang aku cakap dan buat kerja korang. So, untuk kali ini, pada tahun jalan episod yang ke-12 berakhir di Stadium Penang. Bye. Okay. Bye. 1-0. Alhamdulillah, jam 9 pagi kami semua sampai ke bumi Kuantan. Bertolak pukul 11, pukul 9 sampai. Sedikit awal lah berbanding masa pergi itu. Bertolak pukul 12, pukul 11 sampai. Apa-apa pun, thank you kepada para penyokong yang hadir ke Stadium Bandaraya Pulau Pinang untuk meraihkan 3 mata yang sangat berharga. Gol yang tak disangka-sangka, sampai pengulas pun tak mengumumkan gol tersebut. Dan ada beberapa part yang masih lagi menjadi tanda tanya, iaitu keupayaan referee dan penggunaan VAR. VAR tu berbayar. Takkanlah nak bagi free-free je kan kalau tanpa digunakan. Sebab ada beberapa insiden yang memerlukan pertolongan VAR sebenarnya. Benar bagi dikata. Walaupun VAR ditayangkan, keputusan tetap di tangan pengadil tengah. Tetapi sekurang-kurangnya gunalah VAR tu. Janganlah dia orang yang datang bawa VAR tu pacak VAR tak digunakan. So
itulah sedikit berduka cita kan. Orang dah tahu VR tu ada tapi tak digunakan. Itu je. Apalah salahnya kalau guna, puaskan hati penyokong yang memaki hamun. Ini tidak, engkau biarkan penyokong terus memaki hamun korang. So, episod pada tahun ke-12 jalan-jalan berakhir di sini. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk perlawanan akan datang dan episod-episod pada tahun jalan-jalan akan datang. Dengan cerita perlawanan menentang Kelantan mungkin postpone. Tapi tak dapat keputusan lagi. Hari ini baru kita tahu. Right? Thank you.